Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, seluruh pengikut, penonton dan juga para pendengar. Selamat datang ke siri podcast kita yang seterusnya, Podcast Suara Kedah, bagi siri yang ke-21. Malam ni kita bersiaran bersama dengan kita, insya-Allah, Yang Berhormat Wabi Haji Muhammad Radhi bin Madin, merupakan Exco Kerajaan Negeri Kedah bagi portfolio belia, sukan, kepenggunaan dan juga kos hidup. Abang Wabi sihat tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Wabi atas kesudian untuk hadir bersama kita dalam siri podcast pada malam ni. Dan insya-Allah untuk malam ni kita akan fokus kepada tajuk yang kita akan bincangkan tentang Sukda. Apa itu Sukda? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang ada pada malam ni berminat nak tahu lebih lanjut apa itu Sukda. InsyaAllah kita akan kupas secara lanjut sikit demi sikit bersama dengan YB kita hari ini. Apa itu Sukda? Kalau kita tengok pada si kata Sukda tu, kalau ikut Sukan Kedah Darul Aman, YB lah. Kedah Darul Aman. Sukan Kedah Darul Aman pernah diperkenalkan sebelum ni dan telah berlangsung, kalau tak silap yang terakhir pada 2016. Dan pada tahun ni akan diperkenalkan semula. InsyaAllah akan berlangsung pada bulan September nanti. Baik, insyaAllah para penonton sekalian, bersama kita pada hari ini merupakan ikon ataupun figura yang tidak asing lah bagi rakyat Kedah juga khususnya, dan secara umumnya bagi rakyat Malaysia lah. Yang Berhormat YB kita ini merupakan seorang legenda dalam dunia bola sepak yang telah berkecimpung bermula tahun 1986 kalau tak silap. 86. Ya, bermain seawal era tahun 1986, berada di lapangan ataupun medan bola sepak, dunia bola sepak, dan telah pergi jauh ke peringkat nasional dan juga peringkat antarabangsa, dan telah membawa nama, menempa nama yang baik, nama yang hebat dan gah bagi Kedah dan juga bagi Malaysia itu. YB kita juga hari inilah telah diberi mandat oleh rakyat dan juga oleh Kerajaan Negeri Kedah untuk bawa pengalaman beliau yang hebat mencatur dalam bidang ataupun lapangan padang bola ni untuk kita bersama dalam menyusun, mencipta bakat-bakat baru, mencungkil bakat-bakat yang ada khususnya di kalangan anak-anak Kedah, dan seterusnya mencipta legenda dalam lapangan sukan dan juga lapangan pertandingan yang ada. InsyaAllah YB. InsyaAllah. Kita terus kepada soalan yang pertama YB. Boleh tak YB tolong cerita sikit sebanyak tentang apakah itu Sukda secara ringkasnya, dan sebenarnya apa objektif Sukda itu diperkenalkan semula pada tahun ini? Terima kasih kepada moderator Ku Muhyi, Ku Abdul Hamid. Pertama saya nak ucap terima kasih atas panggil saya untuk hadir pada hari ini dalam program podcast sempena dengan Sukda ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan soalan yang telah ditanya oleh moderator tadi, Sukda seperti yang dimaklum, moderator jawab dah tadi ni. Sukda adalah Sukan Kedah Darul Aman. Dijalan sejak 1993, dan insya-Allah kesinambungan tu kita akan sambung selepas hampir berapa tahun kita tak jalan. Yang terakhir seperti yang disebut tadi 2016, dan sekarang dah 2025, hampir 9 tahun. 9 tahun lah. Dan rupanya bila kita hasrat, bila saya masuk memegang di portfolio sukan ni, dalam Exco Sukan ni, bila kita kembalikan, kita war-war kata kita nak adakan semula Sukda, rupanya sambutan di peringkat daerah-daerah, di peringkat semua lapisan atlet-atlet yang di peringkat pembangunan ni cukup memberangsangkan. Jadi satu suasana yang kita bagus. Rupanya Sukda ni adalah kesinambungan daripada yang dulu, dan kita tak timbul lah soal kalau kata orang kata apa ni program scrap off ke kan, sebab dasar MB, dasar Datuk Seri MB kita mana yang baik kita akan terus jalankan, walaupun dia kadang pandangan setengah lalu dia kata nak ambil ke mileage daripada yang lama. Kita tak timbul yang tu, sebab sukan adalah sukan. Kita menyatukan, kita memisahkan di antara unsur-unsur yang terlibat secara positif, negatif dan unsur-unsur politik lah. Itu yang pertamanya. Yang kedua, seperti yang dimaklum tadi, Sukda ni dia ada dia punya dia ada objektif dia. Yang pertamanya
dia nak dapat mengenal pasti atlet-atlet baru dan berbakat untuk mewakili Kedah ke Sukma. Kedah ni adalah platform kita nak cari bakat untuk kita nak ketengahkan di Sukma. Kalau untuk tahun ni kita adakan Sukda 2025, kemudian Sukma tahun depan 2026 di Selangor. Kemudian yang keduanya of course lah penyetus pemangkin kepada kegiatan aktiviti sukan di daerah. Sebenarnya Sukda ni adalah salah satu daripada orang kata untuk memeriahkan sukan di peringkat daerah. Sebenarnya kita tak ada. Mungkin di peringkat agensi-agensi tertentu seperti mungkin PBT, itu antara sukan-sukan yang kita ada di peringkat negeri lah. Tapi Sukda ni orang kata merangkumi semua daerah. 12 daerah kita ada di Kedah ni, dan insya-Allah bila ada Sukda ni semua badan, semua pihak-pihak tertentu di semua daerah akan bangkit dan akan membantu untuk memeriahkan Sukda. Dan yang ketiganya sebagai satu landasan kerjasama antara agensi kerajaan, persatuan sukan dan penggiat sukan di peringkat negeri dan daerah. Itulah antara objektif kita utama, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak YB atas kupasan ataupun pencerahan di peringkat awal ni tentang apakah itu Sukda dan juga objektifnya yang telah dibawakan lah, ataupun mesej yang kita cuba nak sampaikan berkenaan tentang hasrat dan juga objektif utama di peringkat kerajaan. Kita nak mencukil bakat dan juga nak bawa potensi-potensi baru untuk diketengahkan, untuk pergi lebih jauh lah dalam arena sukan ni. Baik YB, bercakap tentang Sukda ni, bila sebut YB ada sebut tadi tentang mencukil bakat-bakat baru untuk kita ketengahkan dalam sukan-sukan yang akan dipertandingkan dalam Sukma tahun depan. Boleh YB cerita sikit tak apakah kategori ataupun acara-acara yang akan dipertandingkan? Dan juga kalau kita tengok mungkin akan setengah-setengah orang akan tanya, kenapa sukan-sukan ni je? Ada sukan-sukan yang tak dipertandingkan sebab apa? Mungkin kita pernah cemerlang dalam sukan-sukan tertentu. Mungkin ada yang tidak dipertandingkan ataupun tidak ditawarkan. Dan kalau lah bagi orang yang berminat ni, macam mana dia pun nak join ataupun nak menyertai sebagai atlet untuk Sukda ni? Sebab disebut tadi ada 12 daerah yang akan terlibat. 12 daerah terlibat. Sila Wabi. Baik, terima kasih. Untuk makluman, kita ada justifikasi kita tentang menentukan apa sukan-sukan yang akan dipertandingkan di peringkat Sukda ni. Sebenarnya kalau ikut kita, kita ada banyak sukan-sukan yang kita rasa yang menghasilkan pingat selain daripada sukan-sukan yang kita pilih ni. Antara sukan yang pilih saya maklum dulu, olahraga, pencak silat, sepak takraw, memanah, bola jaring dan bola sepak. Itu saja 6 sukan yang kita akan pertandingkan. Ini berdasarkan kepada kemampuan kita dari sudut kos yang kita akan pertandingkan, dan kemungkinan lama dah kita tak bertanding di peringkat Sukda ni, dan kemudian untuk peringkat pertama selepas 2016 ni mungkin ni 6 sukan yang kita pilih. Sebenarnya pemilihan sukan-sukan ni adalah yang pertamanya berdasar kepada sukan ini merupakan antara sukan tumpuan yang dikenal pasti oleh Majlis Sukan Negeri Kedah melalui Majlis Sukan Daerah, yang kata hasil perkongsian pandangan, kita ambil pandangan semua daerah apakah sukan-sukan yang menjadi kebiasaan di tempat daerah masing-masing lah. Jadi atas cadangan tu dan atas pemilihan di peringkat jawatankuasa, jadi kita ambil 6 yang saya sebut tadi lah. Itu di peringkat tu. Kemudian majoriti daerah-daerah ni orang kata biasa dengan sukan-sukan yang macam ni. Mungkin sebab kalau balik pada soalan moderator tadi, pasal apa kita tak ambil sukan-sukan, sebab pada asasnya kita pilih sukan ni berdasar kepada bilangan pungutan di Sukma. Untuk makluman, di Sukma di Sarawak hari itu basikal kita ada 5 emas. Kemudian 3 perak 2 gangsa. Kemudian dituruti dengan pelayaran 4 emas dan 2 gangsa. Tapi yang ini tak terpilih di peringkat Sukda ni pasal suasana setempat tu tak mengizinkan untuk kita nak ada aktiviti sukan ni. Jadi kalau pelayaran ni of course lah kita nak kena cari laut, kita nak kena cari sungai, kena piduk di Langkawi. Nak piduk di Langkawi, hanya orang Langkawi sajalah yang sesuai dengan orang dia Alok Start ni di Kuala Kedah ni. Yang lain di belah Padang Terap, di semua tempat-tempat lain tak ada kemudahan-kemudahan tu. Jadi itulah antara faktor justifikasi yang kita terpaksa tolak yang tu. Tapi hal ini pun atas cadangan daripada daerah masing-masing lah. Yang ketiganya, justifikasi kita pilih sukan-sukan ni atas alasan akar umbi sukan-sukan ni mudah dapat di peringkat sekolah hasil kerjasama dengan pejabat pendidikan daerah. Jadi iaitu kemudahan-kemudahan yang rasa tak menyukarkan untuk daerah-daerah dapat menghantar wakil-wakil di peringkat daerah lah kan. Tu yang terakhirnya mungkin bola sepak lah. Jadi orang bertanya, bola sepak ni satu pingat je.
kalau nak kaji bola sepak ni tak masuk dalam kategori tu bersama tak masuk dalam kategori untuk kita bertanding di peringkat sudah ni. Sukma pun satu pingat je. Dan kos dia terlalu tinggi. Dia punya kehadiran pemain dengan semua kosnya melebihi 25-30 orang. Jadi tapi apa pun bila sebut bola sepak ni dia kena ada. Bila kena ada pasal apa? Pasal dia orang kata penyeri lah, orang kata ibu pingat lah. Dan yang lebih pastinya dia sebagai salah satu daripada untuk orang kata nak wujudkan kerancakan ataupun nak menentukan kemeriahan di peringkat sudah ni kena ada bola sepak lah. Kita boleh kata bola sepak tu jadi tumpuan utama. Jadi tumpuan utama. Jadi itulah. Cuma yang lain tu orang kata olahraga. Pasal kita ada 2 gangsa tapi olahraga ni merupakan bilangan pingat yang terbanyak yang boleh kita kutip. Dan kita pun sebenarnya kita ada potensi. Dan selepas ni mungkin saya akan maklum lah atas asas apa kita pilih olahraga itu sebagai salah satu daripada sukan-sukan yang terpilih. Kemudian pencak silat kita menghasilkan 2 pingat. 2 pingat emas, 4 gangsa, 4 perak dan 1 gangsa. Sepak takraw. Sepak takraw sama dengan bola sepak lah. Sepak takraw ni bila kita sebut kata sepak takraw ni seperti yang kita tahulah bila sebut Kedah dulu, Kedah orang akan nampak sepak takraw adalah sebagai lambang kejayaan. Kita pernah gemilang lah. Kita pernah gemilang, kita pernah ada jaguh-jaguh di peringkat negara, di peringkat antarabangsa, Adnan Saidin, Azman Ismail. Kita ada banyak tokoh-tokoh, Malik Samsudin. Jadi yang ni kita nak kembalikan balik sukan tu supaya sepak takraw ni yang pada asalnya kitalah yang menerajui di peringkat nasional, tapi hari ni kita agak ke belakang sikit. Dan sebab itulah kita buat pemilihan di sudut Sukda ni sebagai satu platform untuk kita nak kembalikan sukan sepak takraw di peringkat nasional juga antarabangsa lah, insya-Allah yang itulah. Okay. Baik YB. Jadi kalau kita tengok kepada kupasan yang YB sebut tadi ni, Sukda ni merupakan platform kepada pencarian bakat bagi kita masuk Sukma. Jadi maksudnya yang penyertaan ataupun peserta-peserta yang akan menyertai Sukda ni ialah di bawah kriteria umur yang akan masuk dalam Sukma nantilah. Umur 20 tahun. Umur 20 tahun sebab persediaan umur 20 tahun ni sebab kita nak buat preparation untuk harapan 20 tahun ni adalah umur yang orang kata maksimum. Sebab kelayakan untuk masuk ke Sukma 21. Jadi kita mengharapkan hasil daripada pencarian di peringkat Sukda ni akan ada bakat-bakat baru, ada talent-talent yang kita rasa kita akan bawa diketengahkan di peringkat Sukma tahun 2025 lah, insya-Allah. Baik, alhamdulillah menarik tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian. Dan juga kita lihat daripada jawapan YB dia adalah adanya kesinambungan atau kerjasama baik antara agensi peringkat daerah-daerah dan juga di peringkat jabatan pendidikan sendiri yang banyak membantu untuk menyediakanlah ruang-ruang pencarian bakat di bawah di peringkat daerah untuk diketengahkan ke peringkat negeri. Alhamdulillah. Baik YB, nak tanya sikit berkenaan dengan pembangunan bakat sukan dalam tempoh 2 tahun lebih kurang YB diberi amanah ataupun diberi tanggungjawab sebagai Esko Belia dan Sukan. Jadi setakat ini YB, apakah yang telah dilaksanakan di peringkat YB dalam memastikan kelangsungan atlet Kedah dapat dapat digarapkan, dapat dibawa dalam khususnya di bidang pembangunan bakat supaya prestasi ini dapat kita pamerkan prestasi yang terbaik di peringkat ataupun di pentas acara masing-masing. Pertamanya saya nak ambil kesempatan ni, saya nak ucap terima kasih. Yang pertama kepada MSN lah. MSN Tuan Haji kita yang baru balik Mekah ni 2-3 hari ni. Masih duk fresh lagi bau Arab dia ni. Jadi orang yang banyak orang kata selepas dia datang ke MSN, kemudian dia buat segala perancangan dan alhamdulillah hasil daripada program MSN, dan saya pun dalam tempoh 2 tahun saya masuk bersama-sama dengan Tuan Haji Zul Zuraidi dan juga staff, dan alhamdulillah hasil dia dapat peringkat pembangunan yang kita susun, kita atur, dan alhamdulillah hasil lepas tu kita nampak yang paling ketara bila kita merubah kedudukan di Sukma Sarawak. Yang terakhir saya tak pasti, tapi yang pastinya kita baru ni kita target kita nak capai 23 emas. Tapi cuma kita tersasar dua. Tapi kita ada reason tertentu. Tapi dari segi target kedudukan dalam carta kita capai apa yang kita achieve, iaitu 10 teratas lah. Sebelum ni 11, 12 dan sebelumnya. Tapi apapun yang pastinya
benda tu bukan berlaku dengan macam tu saja, tanpa ada usaha, tanpa ada program tertentu yang kita rasa telah disusun baik oleh pihak MXN. Antaranya dari segi TID ni, seperti yang moderator tanya tadi, susunan pencarian bakat, tu di peringkat antara kerja kuat yang telah dijalankan oleh peringkat MXN, dan hasilnya alhamdulillah kita menghasilkan banyak bakat-bakat baru yang bukan sekadar selepas tu bakat baru tu menonjol di peringkat antarabangsa. Nama-nama seperti dalam sudut basikal Nurul Izzah, dia ada sekarang ni. Yang terbaru ni kita ada adik pada Nurul Izzah tu, Nurul Nabilah baru ni yang terkini baru ni di Melaka baru ni, katanya saya dimaklumkan beat kakak dia Nurul Izzah ni. Nurul Izzah ni dah sampai ke peringkat Olimpik, dan yang terbaru ni kata saya dapat maklumat macam tu. Jadi inilah antara kejayaan-kejayaan yang saya rasa di sudut basikal ni, dan di samping netball kita tak pernah ada kejayaan sebelum ni, tapi di Sukma kita dapat pingat perak, dan sebahagian 4 daripada pemain kita telah mewakili nasional. Ini satu kejayaan besar, dan saya ingat kita yakinlah kalau inilah prestasi semasa yang kita ada. Dan saya ingat untuk Sukma ni satu gambaran bahawa kalau di sudut bola jaring ni, insya-Allah kita akan capai apa saja kejayaan yang kita rasa kita impikanlah. Kemudian yang lain tu dalam untuk mengukuhkan lagi di sudut pembangunan ni, kita cari di sudut kejurulatihan lah. Kejurulatihan kita cari, kita dapatkan coach-coach yang terbaik untuk kita, orang kata apa, sebab coach ni antara orang kata punca kepada kejayaan. Di samping kita melahirkan atlet, dia antara orang yang menentukan arah tuju atlet-atlet lah. Dalam sudut olahraga kita bawa masuk Puat Kasim, Cikgu Puat Kasim ni, Cikgu Puat Kasim, dia hari tu bersama pasukan nasional. Tapi alhamdulillah dia tak sign kontrak untuk renew balik, kemudian dia berminat untuk datang ke Kedah. Dan hasil daripada pencapaian kehadiran cikgu ni, banyak atlet-atlet di peringkat pembangunan ni kita dapat lahirkan, dan alhamdulillah beberapa tournament terdekat peringkat bawah umur ni di Terengganu contohnya, dan tempat-tempat lain kita menghasilkan banyak pungutan pingat. Dan inilah antara orang kata apa, hasil didikan, dan juga antara target kita untuk Sukma 2026 lah. Di samping basikal, basikal ni kita ada Nurul Nabilah tadi ni, adik kepada Nurul Izzah ni antara orang kata apa, fokus kita untuk pingat-pingat yang banyak lah di Sukma. InsyaAllah kita mengharapkan banyak lagi hasil daripada kita pemilihan julatih ni. Contohnya macam basikal ni kita ada pizat lah, kad pizat kita. Kad pizat ni banyak bagi sumbangan. Saya ingat di kawasan moderator sendirilah di Jitra ni kan, kita selalu tengok program-program latihan dia, dan alhamdulillah ketekunan dia dengan kesabaran dia mendidik anak-anak kita ni, dan hasil daripadanya memang kita capai di peringkat yang cukup terpuji. Contohnya macam kita melahirkan pikun. Walaupun pikun untuk tahun depan, sayanglah dia tak, dia faktor usia dia tak boleh beraksi untuk Sukma. Tapi Sukma yang lepas ni dia dapat 2 emas kalau tak silap saya. Jadi satu aset yang terbaik untuk kita yang telah kita lahirkan, dan insya-Allah di sudut basikal ni kita akan ada lagi bakat-bakat baru yang kita akan groom untuk orang kata apa, di samping orang kata apa menjadi pembawa kejayaan kepada kita di negeri, dan juga mengharumkan nama negara yang itulah insya-Allah. InsyaAllah. Dan juga YB, kita juga saya rasalah di peringkat kerajaan negeri tidak pernah mengenepikan dan sentiasa memberi support yang kuat lah kan kepada pembangunan atlet ni, dan juga sentiasa menghargailah kalau ikut dalam bulan puasa itu kot kita telah mengadakan ataupun menganjurkan majlis sempena meraihkan atlet-atlet kita yang ganjaran penyampaian ganjaran kepada atlet-atlet yang telah cemerlang dalam kejohanan tahun lepas lah. Dan alhamdulillah kita tengok memang betul lah apa yang WB cakap tadi tu. Banyak bakat-bakat baru yang sedang diketengahkan, dan akan ada lagi nama-nama yang mungkin pada hari ini kita tak ada dengar lagi, tapi mungkin 5 tahun atau 10 tahun nanti inilah nama-nama yang besar dalam arena sukan yang akan membawa nama Kedah itu sendiri. InsyaAllah
YB, soalan terakhir. Sebagai seorang yang diberi bertanggungjawab dalam membawa nama sukan dan juga belia Kedah ni ke arena ataupun persada yang lebih tinggi, apakah harapan ataupun saranan yang YB nak kongsikan khususnya buat para belia dan juga atlet-atlet muda kita di Kedah ni? Ya. Saya rasa jalan kita telah buka. Kalau hutan ni lalang dah, kita tebang lah. Kita dah tebal habis dah. So ambillah kesempatan untuk anak-anak kita di negeri Kedah ni, belia-belia kita, atlet-atlet muda kita. Kita sentiasa menghidangkan orang kata apa, jalan yang terbaik untuk dia nak perform di peringkat tertinggi. Jadi ambil kesempatan lah untuk atlet-atlet muda, dan ambil lah, grab lah kalau bila dah dapat kesempatan, dapat peluang untuk mewakili negeri ke, untuk diberi peluang untuk bertanding di peringkat tertinggi, ambillah kesempatan ni. Sebab kadang-kadang peluang ni kita tak akan tunggu lama, kan? Kita mengharap tak apa, kita mengharap dia nak ganti seseorang tu, dia tu nanti dia habis, kita akan ganti tempat dia. Nah, jangan ada sikap macam tu. Ada peluang, bila beri peluang untuk bertanding, ambil kesempatan tu. Nah, kemudian yang keduanya, orang kata apa, kena pasti atlet ni kena bila dah kita berada dalam tahap yang tertinggi, kita kena maintain, kita kena jaga kita punya prestasi. Sebab prestasi ni kadang-kadang kita as a human, manusia biasa ni, atas apa kapasiti pun, kalau kita tak maintain, kita tak jaga suasana tu, dia akan orang kata up and down lah. Dia akan ada turun dan naik lah. Tapi sebagai atlet muda, sebagai anak-anak yang orang kata apa, ada future untuk kita bertanding di peringkat tertinggi, saya ingat yang ni kena bagi perhatian sungguh-sungguh. Sebab dunia sekarang ni kadang-kadang cabaran tu banyak, kan? Cabaran ni bukan sekadar duduk dalam dunia sukan orang terlibat secara langsung, kan? Dah duduk dalam tu sendiri pun kadang-kadang dia akan terlibat dengan perkara-perkara yang tak elok. Jadi atlet, anak muda, bila ada kesempatan untuk kita diberi peluang untuk kita mewakili negeri ke, atau mungkin daerah sekalipun, dalam sukan Sukda ni, kita bercakap pasal Sukda ni, kan, buktikan bahawa anda adalah antara yang layak untuk dipilih untuk mewakili walaupun di peringkat daerah. Sebab daerah ni adalah pemantul orang kata apa, platform pertama untuk anda menuju di peringkat yang tertinggi. Jadi kita mengharapkan Sukda ni sebagai satu gelanggang awal untuk kita mencari bakat, dan insya-Allah sempena dengan Sukda yang akan ada pada 3 hari bulan 9 sehingga 8 ni, insya-Allah kepada atlet, tunjukkan bakat anda sebenar, dan kepada semua yang terlibat secara langsung tidak langsung, marilah sama-sama kita menyokong Sukda ni, dan insya-Allah kejayaan Sukda ni adalah imej kepada kejayaan semua akan datang 2026, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada YB Tuan Haji Muhammad Radhi bin Makdin atas kupasan, penjelasan, pencerahan yang telah diberikan pada sesi kita ataupun segmen kita pada malam ini tentang Sukda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa sama-sama kita memeriahkan Sukda pada bulan 9 nanti, 3 hingga 8 September, bertempat di UUM, Universiti Utara Malaysia Sintok. Jadi kepada yang terlibat dan sebagai atlet, selamat maju jaya kita ucapkan. Dan sebagaimana yang telah YB sebut tadi, rebutlah peluang yang ada pada hari ini untuk kita bina dan juga tunjulkan potensi yang kita ada. Dan seterusnya kepada para penyokong, penonton dan juga peminat arena sukan, jom kita ramai-ramai bagi sokongan kuat. Nak pergi sokong ikut daerah masing-masing pun boleh. Mungkin kita minat dalam arena ataupun acara tertentu, kita boleh pergi meramaikan acara yang akan dipertandingkan. Mungkin sikit tambahan lah. Saya ingat sebagai tambahannya, saya nak ucap terima kasih lah kepada tuan pegawai daerah semua, penyerah sukan di peringkat ke pegawai-pegawai sukan di peringkat daerah yang orang kata apa, bekerja keras. Saya dapat maklumat sampai hari ni dah mula start training dah mula dengan orang kata apa, buat perancangan yang rapi dalam semua aspek. Jadi kita harap Sukda ni sebagai pemangkin untuk kita menyatukan atlet di peringkat negeri Kedah, insya-Allah. Baik, terima kasih jugalah kita ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjayakan Sukda ini, dan juga kita ucapkan terima kasih khususnya kepada Majlis Sukan Negeri Kedah MSN atas usaha keras dan juga kerja kuat selama ni. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama dalam segmen sukan kita. Dan tuan-tuan dan tambahan juga, sikit lagi tu, tambah lagi. Di samping kepada semua yang terlibat,
persatuan-persatuan lah. Persatuan-persatuan. Ya, betul. Ini banyak sangat. Kita tak sebut. Lagi dia kata, amboi, Betul. duk sebut orang lain tak sebut nama persatuan langsung ni kan. Dia ni Duk walaupun sebut tak atlet. walaupun tak disebut tak pernah dilupakan. Tak pernah dilupakan sebab dia banyak sangat orang kata menggarap, Ya. orang kata apa, buat sesuatu yang terbaik demi Antara tulang belakang yang antara kuat tulang lah, belakang yang demi bagi samping, sokongan. insya-Allah. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berjumpa dalam sesi ini sehingga ini saja. Saya ucapkan terima kasih atas sokongan dan juga kesetiaan tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kami sehingga ke akhir segmen kita. Jangan lupa teruskan bersama dengan segmen Suara Kedah podcast yang telah dibawakan oleh Urustia Penerangan Darul Aman Kedah itu sendiri. Dan juga insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.